Sis boleh dikatakan hampir setiap tahun pergi Singapura, tapi this year special sikit sebabnya sis menang kontes and dapat voucher hotel bernilai 300 SGD. Jadi masa merdeka hari tu sis ke Singapura dengan satu misi je, iaitu cari local food yang tak viral and maybe sis tak jumpa kot dekat Malaysia. Dan juga pergi ke tempat di Singapura yang sis tak pernah jejak lagi sebelum ni. Korang pernah rasa tak honeydew chicken noodle, Hokkien mee halal ataupun ayam goreng aiskrim? Sis pun tak. Yap, and semua ni sis jumpa dalam trip Singapura 29 hingga 31 Ogos 2025. Oh, dia kasar-kasar. Ladies and gentlemen, welcome to Singapore. Time cuti merdeka hari tu, sis naik train dari Johor ke Singapura. Masa ni belum ada direct ETS ke JB Central lagi, so sis naik ETS ke Gemas. Ramai orang time ni bawa beg besar-besar, maybe nak ke Dabong agaknya untuk hiking. Sampai sis di Gemas, sis ditemani kucing yang sama kali dengan Tiles. Gemas sekarang dah cantik sikit and meriah. Walaupun dekat Gemas ada Family Mart, tapi mereka tutup pukul 2 pagi. Train Express Selatan ni tak seramai Express Timuran Rakyat. Masa sis naik ni, coach sis ni tak sampai 10 orang pun. Tapi train ni memang sejuk ekstrim sangat malam-malam. Sampai kena pakai jaket. So, diam tak diam sampai dah sis di JB Central. Lepas subuh tu sis breakfast nasi lemak dan bihun goreng. Sis beli tiket walk-in shuttle terbang pukul 8.45 pagi. Sebab malas nak rushing sangat kalau beli pukul 7 lebih. Dah settle immigration, kena tunggu train pula. Harga shuttle JB ke Singapura ni RM5 je and free seated. Tapi kalau harga Singapura ke JB dalam 5 SGD, lebih kurang RM15. Perjalanan makan masa selama 5 minit je ke Woodlands. So kalau korang nak berdiri pun tak apa. Nak masuk Singapura kena isi visit pass ni. Dah settle immigration, sis pun turunlah bawah nak cari bas ke hotel. Sis buka City Mapper nak cari bas mana nak naik. And mula-mula tu kan sis nak naik bas 911, tapi ramai sangat orang yang tak boleh masuk pun. Then sis tengoklah option lain and jumpalah bas 170. Sis pun naiklah bas 170 and plan nak turun kat mana-mana MRT station terus ke hotel. Masa ni kan macam okey lagi, semua berjalan lancar je sebab nama bus stop kat map pun betul je. Sekali bas 170 tu rupanya bawa sis balik ke immigration tadi yang nak balik Malaysia tu. Nasib baiklah ada staff immigration tu bagi tahu ada laluan U-turn back to SG. Nasib lah laluan U-turn tu sampai balik ke bus stop tadi, tapi kena jalan jauh lah. Akhirnya sis naik je bas 911, bas patutnya awal-awal tadi yang sis naik. What an experience lah kan. Harapnya yang sebenar lah. Singapura baru menyambut kemerdekaan yang ke-60 awal Ogos hari tu sebab tu kiri kanan jalan banyak bendera. Sis naik MRT pula sebab hotel sis dekat dengan MRT Jalan Besar. Hotel sis ni memang dekat sangat kalau jalan kaki dari MRT Jalan Besar tu. Dekor dekat lobi hotel ni sangat cantik ya. And ada satu kafe masakan Melayu nama Alia dekat lobi ni. Masa sis sampai ni baru pukul 11 pagi. Staff suruh pre-check in dulu and tinggalkan luggage kita orang. Hari tu kan sis ada nampak ada seorang influencer Singapura ni buat majlis wedding dekat Alia ni. Berdekatan receptionist ada tidbits corner and katanya unlimited. Check in pun pukul 3. So sis pun pergilah cari makan. Dalam 10 minit lah jalan kaki sampailah sis di Selera Restaurant. Orang katalah sini pisang goreng and kari pak dia legend. Katanya restoran ni since 1965 and ada halal certified tau. Cumanya kedai dia kalau nak bayar kena pakai cash atau QR je. Sis rasakan kedai ni comfort shop for elders from different races sebab tak ramai orang muda datang. Kuih dia besar-besar tau macam ni, tengok tu. Tak tahu sis nak pilih yang mana sebab semua pun nampak sedap. Sis nak beli sikit lah untuk makan for second breakfast. Ini ada menu and harga dia. Sis ada beli chop pisang. Chop pisang dia sedap and crispy. Dalam dia banyak pisang daripada tepung. Kari pak dia pula dalam dia penuh. Sis ambil inti sardin tapi biasa-biasa je sardin dia and pedas sikit. Ni di perisa lain lagi sedap kot. Tapi pisang goreng dia sedap sangat sebab pisang dia manis. Battle luar dia crispy sangat. Tak lama selepas second breakfast tadi, lunch sis pun sampai. Sis order nasi itik, crab meat omelette and Hokkien mee. Hokkien mee ni sebenarnya susah tau nak jumpa yang halal. Hokkien mee ni diguna mi kuning and rice noodle. Kuah dia pula seafood broth plus banyak garlic. Nasi itik tu pula rasa dia ala-ala nasi ayam lemon pakli. Sedap lah walaupun simple je. Untuk omelette tu crab meat dia sikit sangat. Korang tak order lah yang ni, mahal. Weh, ada rupanya nasi ayam lemon. Depan Selera Restaurant tadi ada Old Chunky. This one is the first branch in Singapore tau. Sis pun baru tahu. Old Chunky ni ada halal certified. Old Chunky yang selalu kita tengok tu usually kios jual gorengan, tapi yang ni macam kopitiam. And dia ada jual makanan berat juga. Every time sis datang Singapore, sis memang akan beli Old Chunky ni. Puas hatilah, portion besar tapi pricey sikit. Disebabkan lambat lagi nak check in, sis pun jalanlah kaki pergi Mustafa Center untuk shopping. Dalam 10 minit je walk dari Selera tadi. Mustafa ni macam tempat shopping yang boleh dikatakan agak okey lah harga dia. Dia dibuka 24 jam, so boleh lah shopping malam-malam buta. Sis shopping kudap-kudap je dekat sini. Dalam pukul 3 macam tu sis balik untuk check in dekat hotel. Cantik tau, lift hotel dia macam Monopoly Hotel dekat Jakarta. Cuma sis rasa dia kena cuci sikit tingkat lift ni. Bilik sis is 406 and bilik dia taklah besar sangat. Ada kettle and complimentary tea and coffee packets. Ada ruang tengok TV tapi tak ada sofa lah. Ruang tengok TV kecil tapi okey je, selesa.
Ada tangga nak naik ke loft. And ada dapur juga tau. Toilet and lemari kita tengok sekejap lagi. First, kita naik atas loft ni. Atas ni memang semata katil je, tapi adalah ruang sikit nak letak barang. And juga ada plug charge. Dapur dia best tau, walaupun kecil je. Ada gelas and tempat isi air masak. Ada span cuci pinggan and dishwashing liquid. Jarang weh ada span and sabun cuci pinggan dekat hotel. Ada stove tapi gelap sangat lah pula. Actually ada oven ke microwave tah bawah ni, tapi sis tak guna pun. Tong sampah pula dekat bawah sink. Fridge pun nice lah, tak kecil sangat. And peralatan memasak dia agak banyak lah dia bagi. Rasa macam duduk Airbnb pula. Kita check toilet pula. Cermin dia ada lampu. Toilet dia ada bidet. Hook sangkut baju and towel pun ada. Ada shower rain. Shower bath and shampoo dia seriously wangi. Bau macam citrusy gitu. Jom kita tengok lemari pula. Ada hair dryer, iron and juga iron board. Hanger pun banyak jugalah. Ini hasil dari Mustafa tadi. Ada seorang uncle tu tiba-tiba suggest minyak angin ni. Katanya lagi bagus dan lagi banyak mentor dari minyak Cak Kapak. Vince ni satu company dengan Irvin tapi murah sikit. And lagi sikit isi dari Irvin. Wah, ada halal sama. Mango lassi ni pekat and sedap tapi manis sangat. Old Chunky ni sis beli yang sis favourite. Ada fishball, crab and prawn. Gedabak aja fishball tu. Untuk hotel ni harga 3 hari 2 malam is RM175.30. Tapi sebab sis menang voucher 300 SGD, so sis tambah RM182.30 je. Ingat nak keluar lepas mandi sekali duduk tidur. Dekat level 2 hotel ada pantry. Ada microwave, mesin ice cold kat bawah tu. And ada pai isi air still and sparkling. Sparkling dia sihat sebab tak manis langsung tapi gesi. Malam-malam ni ada security ronda-ronda and dia sembang-sembang dengan kita orang. Level ni ada washer and dryer juga. And level yang sama juga ada pool tapi untuk dip kaki je. Best lah sini, tenang-tenang je. Dekat area hotel sis ada pet shop. Banyak meawi comel. Tapi kan tak nampak macam pet shop pun sebab tak ada orang langsung. Sis pergi ke Bugis untuk cari makan malam ni. Dan ternampak Mr. Coconut. Coconut shake sini sedap. Sis tahu pasal ni tu sebab ada kawan Singapore sis belanja sebelum ni. Sis beli coconut ice cream 3 topping. Sedap with this one. Topping sis ambil coconut milk, nata di koko and sagu gula Melaka. Recommended untuk try sebab dia guna real coconut water. Ini pula signature dia orang. Sis ambil topping coconut ball macam boba tu. After that sis masuk 7E and sis terjumpa air tebung panjang yang viral ni. Tak payahlah beli, mahal juga. Rasa pun yang kurang sedap lah. Time ni kedai pun banyak nak tutup dah. Susah sikit lah nak cari makan yang seronok time ni sebab dah nak tutup kan. Comelnya Flashy Melayan ni. Sis masuk lagi 7E and sis jumpa smoothies macam kat Japan. Sis beli Cheeky Lychee harga 4.5 SGD. Okay. Progress. Dia kasar-kasar. Siap dah. And siap ada penutup lagi. Sedap juga rasa dia. Manis pun dari buah je. Actually sis tak nak makan sini sebab nak cari tempat yang underrated sikit. Sekali banyak kedai dah tutup. Sis order murtabak beef and mi goreng. Mi dia rasa macam Penang style, cuma tak ada sambal sotong je. Tadi dekat 7E sis sempat grab 25% reduced price. Sis beli buah-buah and juga favourite sis is prawn sandwich. Sis baru perasan lah botol air ni ada tulis sparkling and still water.